merupakan program yang kali pertama kami adakan khas khusus untuk mereka yang nak mula bisnes. Bagusnya pembelajaran secara virtual adalah belajar secara dekat depan mata anda. Anda akan belajar secara berdepan, tak laki depan mata. Tengok tangan saya. Senang saya nak tolak kepala tengah cakap. Okey. Sepatutnya dia memberikan anda peluang untuk fokus. Sebab sebelum ni, sebelum kita PKP, before this, the normal sebelum ni adalah kita berada dalam kelas, which kelas ada kekuatan dia tersendiri of course. Tetapi apa yang kita dapati dalam tempoh PKP ni sepanjang reshoots, fokus untuk membantu ramai usahawan dengan virtual seminar, virtual program. For the next 2 days ni adalah share dengan you formula. Share dengan you formula tentang bagaimana anda boleh mulakan bisnes dari kosong, atau anda yang dah berniaga tapi bermula semula, membina semula perniagaan anda, especially selepas PKP. Dikala lalu ramai orang yang terkesan dengan PKP, business collapse, terkesan dengan bisnes tak boleh nak run, tak boleh nak continue. Ada yang selama ni hanya boleh buat mungkin 2-3 juta sebulan, tapi pada ketika PKP ni mampu capai 10 juta sebulan. Dan saya bukan just cerita je,